dah. Insya aku tu nak pergi ambil result. Result kena ambil kat sini. Lulus atau gagal. Okay guys, kembali ke channel Awana Jepra Berpergi Tujuan sayang. Okay, ni video santai-santai. Video pasal apa? Video pasal kita buat puspakom lori kontena. Okay. Macam ni saya buat puspakom lori kontena lah, tapi tak bawa kontena lah. Okay, bawa kepala lah. Kepala dengan ekor. Itu dia. Sekejap kamu. Saya bawa ekor saya ni. Okay, macam ni lah suasana dia ni dekat puspakom. Okay, ni booking pukul 6.30. 6.30. Tapi saya nak gerak pukul 4 tadi tak sempat. Jadi saya gerak pukul 5.30. Okay, ada masalah yang tak dapat dielakkan. Okay, sebab kita tunggu plate untuk puspakom dengan Allahu Akbar, dengan jack, panah jack dari kawan-kawan lah. Okay, ni saya tunjuk view lah. Okay, macam ni lah suasana dia. Ni sekarang kita tengah tunggu turn. Okay, macam ni lah ni. Ni sekarang ni kita repeat tau. Apa yang kita gagal. Macam ni plate kena rendah. Lepas tu yang trailer ni gagal, tak ada apa sendal tepi. Okay, trailer punya tak cukup satu. Jadi dah repair ni. Sekarang ni kita tengah beratur macam gini. Okay, nanti bila awak tu, awak akan daftar. Okay, kat atas pondok tu, kat sana tu, okay, atas pondok tu, pendaftaran bayar 40 berapa Allahu Akbar, RM43. Sekejap saya tengok sekejap. Ni saya buka view lah ni. Okay, untuk pendaftaran, okay, RM43.20. Okay, RM43.20. Nanti orang puspakom dia akan check awak punya lori awak. Okay, yang untuk fail, dia akan check yang fail, apa yang fail. Okay, yang untuk baru nak Allahu Akbar, yang baru nak masuk puspakom, dia akan full totally check. Okay, nanti saya lanjutkan video seterusnya. Okay, ni video pasal yuk kita buat puspakom. Puspakom ni kalau kena cepat-cepat kalau kena lambat, pisang awak. Okay, yang pisang tu awak kena sembang makanan siap-siap. Okay, tepat. Okay, nanti kita lanjutkan video seterusnya. Kita ambil dekat dia. Okay, macam ni gambaran dia. Okay, gambarannya. Okay, ni step 1. Ni step 1, step 2, step 3. Okay, dia akan check lah. Okay, dia ada step-step dia. Awak kena follow lah apa yang pegawai puspakom diminta kat awak. Okay, kalau awak repeat, okay, dia akan check yang apa yang gagal lah. Kalau misalnya awak full total puspakom, okay, dia akan check semua lah. Ni lah macam mana situasi puspakom bila kita puspakom kenderaan. Okay, ikutlah kenderaan awak, kenderaan apa. Okay, besar ke kecil ke. Ini dia. Ini sampai ke malam ni. Okay, mungkin ni biasa sampai pukul 9.30 lah, pukul 9 dia akan habiskan. Okay, siapa yang dah booking, itu lah. Sekarang kita tengah tunggu turn. Okay, ni masing-masing tengah sibuk. Situasi dia macam ni lah. Ni step pertama. Okay, ni check asap. Ni kedua. Ini check awak punya vibrate apa ke kan. Saya pun tak tahu sangat benda ni. Yang ni check tayar lah. Macam ni, check engine. Okay, dia ada 3 stage. Ni ada stage. Saya pun dah lupa ya stage kedua tu apa tu. Okay, ni tayar lah kan. Dia check dulu.
macam ni lah situasi bila Puspakom ni. Kena tunggu. Okay, ni dah masa aku nak pergi ambil result. Result kena ambil kat sini, lulus atau gagal. Okay guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okay, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okay, kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okay, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okay guys, Assalamualaikum mak. Mak, pekan dulu mak, pekan dulu. Alhamdulillah lulus kepala dengan trailer. Okey, saya nak masukkan info tadi yang saya nak beritahu kepada anda. Saya ada lupa yang part 2. Okey, dia ada 3 section tau. Okey, yang pertama tu tapi sekiranya penerangan ni apa, Allahumma salli ala Muhammad, okey, penerangan ini tidak tepat, awak boleh betulkan kalau mana-mana rakan-rakan yang Puspakom kan, yang kerja kat Puspakom. Okey, yang pertama, okey, kita flashback lah. Pertama awak kena booking. Okey, awak kena booking macam gini. Okey, awak kena booking. Lepas tu awak dah booking, awak kena bayar. Yang tadi saya cakap berapa, RM3 berapa, 20 sen lah, 50 sen. Okey, dah lepas tu awak bawa masuk stay. Nanti masa booking tu, masa pembayaran dia akan beritahu tau. Okey, lorong Puspakom ni dia ada 3, 4 ke 5 bergantung pada tempat Puspakom anda. Dia beritahu lah, okey bang, dekat lorong 1. Macam saya dekat lorong 1. Okey, saya akan pergi lah, berada kat lorong 1. Okey, lepas tu awak kena alert awak kalau lorong mana. Okey, dah lepas tu okey, mulalah check. Kalau misalnya kalau awak ulangan, kalau awak baru nak Puspakom, full Puspakom. Okey, ulangan tu pula, awak punya ulangan awak tu, okey, Allahu Akbar, awak punya ulangan awak tu dia akan cek apa yang awak gagal. Contohnya macam saya gagal pada map plate belakang. Okey, tak rendah. Okey, jadi dalam masa yang sama minyak leaking. Okey, minyak leaking sikit, minyak enjin. Jadi dah repair. Okey, dia akan cek tu saja. Tapi kalau awak full total, okey, pertama awak akan berjumpa step pertama lah kan? Awak dah ikut lorong awak. Okey, dia akan cek awak punya tayar awak. Allah Akbar, dia akan cek awak punya asap ya, step pertama. Lepas tu dia akan cek awak punya, awak kena enjin awak. Okey, kepala lori awak kena jack. Bergantung juga awak punya kenderaan apalah. Kalau van lah kena buka enjin lah. Okay, tempat duduk. Kalau lori kena jack, dia akan check. Okey, untuk stage kedua pula, macam saya cakap, saya terlupa kan apa kan, sebab saya dah lama tinggalkan Puspakom ni. Untuk lori Puspakom. Okey, macam syarikat saya ni ada orang Puspakom sendiri. Okey, jadi tak apalah. Ni kita buat, kita buat untuk lori kita. Lepas tu dalam masa yang sama, okey, yang untuk kedua tu pula dia check stage yang kedua, dia check awak punya brake. Okey, nanti daripada depan sampai akhir. Daripada dia akan pergi ke depan, lepas tu ke depan, lepas tu ke belakang lah. Daripada tayar depan sampai ke belakang dia akan check. Okey, dia akan check awak punya brake lah, apa semualah kan. Lepas tu yang last kali tu, stage yang ketiga, okey, dia akan check awak punya alignment awak, tayar awak. Okey, tayar awak daripada depan sampai ke belakang. Lepas tu dia akan check awak punya enjin awak. Okey, dia akan check awak punya enjin. Lepas dia dah check awak punya enjin, okey, apa semua, nanti okey, nanti masa awak, okey, saya masukkan info sikit. Okey, nanti masa awak dah ikut lorong awak, nanti awak tanya dulu, okey, dengan pegawai yang jaga, cik, saya nak stay ke atau saya nak duduk ke depan tunggu last sekali. Kalau dia kata okey, abang pergi lah duduk bang. Kalau dia kata duduk tunggu lah kat kaunter yang lorong akhir sekali, awak duduk lah. Okey, nanti dah siap dia terus kasih terus.
Tapi kalau dia kata tak apa bang, abang kena tunggu tu bang nak jack kepala. Jadi awak kena tunggu lah. Kena pastikan. Tak pun nanti dia cakap, abang tak apa bang, abang tunggu kat stage akhir sekali. Nanti ambil je lori lepas saya check. Tapi kalau dia kata bang, abang nanti jack kepala bang, awak kena tunggu dia sampai jack kepala. Bila awak dah jack kepala step pertama tu, Allahu Akbar. Nanti awak, kalau nanti awak tunggu arahan daripada bang turun. Turun, awak kena turun lah. Dah lepas tu awak boleh, lepas tu dia akan ambil alih, akan ambil alih keseluruhan lah sampai akhir. Bila nanti sampai akhir, nanti dah sampai stage akhir, nanti dia akan tunjuk good lah. Dah. Bang dah. Jadi lori awak bawa keluar, awak parking kat luar. Parking kat tempat selamat. Lepas tu awak pergi kaunter yang tadi saya tunjuk video tu. Pergi kat kaunter, tunggu result. Nanti dapatlah result ni. Kalau berjaya, awak punya permit awak keluarlah. Permit awak keluarlah. Kalau awak tak berjaya, awak akan dapat awak akan dapat macam ni lah. Awak akan dapat result macam ni, gagal. Gagal. Nanti kat sini dia akan highlight kat sini. Ni apa yang gagal ni, awak punya. Ni sama juga dengan awak punya kepala, dengan awak punya trailer awak. Ni nanti awak beritahu lah dekat awak punya office. Nanti dia orang akan perbaiki lori awak dengan trailer awak, dan dia orang akan booking semula. Dia orang akan booking semula. Itu je lah video dari saya. Video untuk Puspakom, cara melakukan Puspakom lori. Kalau semua saya cakap Puspakom lori ni kan, Puspakom kenderaan lah kan, rasa macam ambil exam dedah. Kalau sebab apa dedah, kalau gagal awak kena pergi balik nak kena beratur lagi apa semua. Kalau dapat booking siang, alhamdulillah. Kalau dapat tak ada booking yang ada macam gini pukul 6.30. Sebab saya dah 2 minggu lebih saya bawa lori spare ni. Sebab lori saya kena repeat Puspakom. Jadi untuk booking dah penuh dah. Jadi nak tak nak terpaksa lah booking yang mana yang ada. Lepas tu pukul pula, masa pula yang ada pukul 6.30 petang. Lepas tu info lah daripada saya. Kalau booking awak tu tak kisahlah pukul berapa. Kalau awak nak pergi 2 jam awal, pergi lah 2 jam awal. Pergi lah 2 jam awal untuk tunggu turn. Sebab kena nasib baik boleh tersenggol, kena nasib tak baik awak beratur terlampau panjang sangat. Tapi apa-apa terpulang pada awak. Kalau ada masalah teknikal, kita tak boleh buat apalah. Macam saya tadi, saya nak gerak pukul 4. Jadi saya ada masalah teknikal dengan saya punya jack. Lepas tu saya ingat saya punya plate number gantung untuk Puspakom tu tak ada, saya kena tunggu lah. Jadi nak tak nak saya terpaksa gerak pukul 5.30 lah. Jadi saya harap info ni bermanfaat untuk anda semua. Dari saya, Awalanan, dan terperang Abang pergi berjuang dulu sayang. Saya anda semua. Assalamualaikum.